Okay, sekarang ni Kak Feri nak cuci seluruh dinding ni tau. Okay, tapi sebelum tu Kak Feri nak buktikan dulu kat you all. Sebenarnya dinding ni memang tak boleh hilang. Kak Feri cuci ni sepenuh hati guys, sepenuh hati. Tak hilang. Hitam ni tak hilang. Yang belah sini sungguh-sungguh tau pun tak hilang. Okay, atas ni kat kepala pat tak hilang. Tak hilang, tak hilang, tak hilang. Kepala pat pun tak hilang. Sungguh tak hilang. Tak tipu-tipu, tak cakap-cakap. Bukan omong-omong kosong. Memang tak hilang. Tapi Kak Feri nak buktikan dengan sabun badan karat ni. Kak Feri dari jauh je. Kak Feri kat sini 1 meter. Kak Feri tembak kat sana, okey? Tengok Okay, ada 4 keping tal. So dalam lebih kurang dalam 4 kaki. Kak Feri nak cuci dalam jarak 4 kaki. Luar bilik air je. Kak Feri ada luar bilik air je dalam jarak 4 kaki. Tengok Kak Feri. Manja-manja je. Tengok. Tengok. Ya je Kak Feri ni kan? Kalian nampak tak? Nampak tak? Ni Kak Feri tak ada pressure. Kak Feri terus naik biasa je. Nampak tak? Janji sabun badan melintas je. Terus cair dia. Meleleh-leleh karat dia jatuh. Okey? Terus hilang. Tak boleh dia nak lawan dengan sabun badan karat. Tak berus lagi tau. Kak Feri punya berus ni tak bekerja lagi. Bawa lah juga standby kan. Tapi tak bekerja lagi kita punya berus ni. Tembak je.